apa itu funded trading? Ramai orang ingat funded trading ni dia macam loan, macam pinjaman. Kita pinjam duit untuk trade. Bukan Funded trading ialah satu business model. Ingat dia bukan broker ke apa ke, bukan. Dia ialah satu business model yang dibuat oleh prop firm. Prop firm ni dia keluarkan modal, dia taja kita punya trading. Maksudnya trading tu kita still buat sendiri. Dan tajaan tu dia boleh melangkau ratus ribu dolar. Jadi tuan-puan, macam mana nak dapatkan geran ni? Dia sama macam bisnes. Kalau kita buat bisnes, kita boleh dapatkan geran, tapi dengan syarat kita kena pitching, kita kena tunjukkan yang bisnes kita boleh berkembang. Sama juga dalam trading, dia nak bagi kita geran, kita kena buktikan yang kita boleh kembangkan modal mereka secara praktikal, bukan teori semata-mata. Bukan nak tunjuk kita pandai baca Ichimoku, supply demand, Fibonacci dan sebagainya. Tak, dia nak tengok kita boleh buat secara praktikal. Then bila kita dah buktikan, barulah kita akan dapat geran tersebut.